Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Arif Danish bin Syafi'i. Saya berada di Karnival Pendidikan Madani, Pejabat Pendidikan Daerah Mersing. Jom ikut saya. Karnival Pendidikan Madani, Pejabat Pendidikan Daerah Mersing telah berlangsung pada 13 Ogos 2026 bertempat di Pekarangan Pejabat Pendidikan Daerah Mersing. Karnival ini telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Zulkarnain bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Negeri Johor. Tahun ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Karnival Pendidikan Madani Daerah Mersing tahun 2026. Dua selangkah di hadapan. Apakah harapan Tuan terhadap penganjuran program pada hari ini? Okey, penganjuran program pada hari ini dia sangat-sangat baik. Kerana ia melibatkan keseluruhan sama ada dalam pendidikan dan juga luar pendidikan. Jadi cikgu ucapkan syabas kepada Pejabat Pendidikan Negeri Johor yang telah melibatkan semua agensi swasta ada, yang dalam kerajaan ada, dalam ibu bapa khususnya dalam program ini. Jadi itulah yang terbaik yang telah dilakukan khususnya bagi Pejabat Pendidikan Daerah Mersing, termasuk anak-anak yang di hadapan cikgu yang diberi ruang dan peluang hari ini untuk bertugas sebagai urustia. Betul? Setuju dengan cikgu? Setuju. Okey. Alhamdulillah pada hari ini Pejabat Pendidikan dapat mengadakan satu program. Program ini ialah Hari Karnival Karnival Madani Pendidikan Mersing. Jadi antara perkara-perkara baik yang dapat kita lihat di sini ialah semangat kerjasama di antara kaki tangan, semangat kebersamaan, gotong royong yang telah lama. Kalau dulu-dulu di peringkat kampung, kalau kita buat kerja kahwin ke apa, semangat gotong royong antara orang kampung sangatlah baik. Jadi saya cuba bawa perkara-perkara baik yang dulu-dulu orang kita dah buat, kita murnikan lagi supaya anak-anak generasi muda macam awak semua ni faham macam mana apa semangat kerjasama, apa semangat kekitaan, gotong royong dan tolong-menolong. Kerana ini adalah sebahagian daripada kampung kita. Mersing ni tempat kita tinggal, kita kena bekerjasama antara satu sama lain, tak kira kaum. Sebab tu cikgu buat program ni supaya semua orang boleh datang dan kita boleh buat kolaborasi di sini. Tahniah kepada SKC Mersing kerana berjaya melahirkan anak-anak yang hebat seperti anda berdua. Terdapat pelbagai gerai jualan dari pengusaha setempat yang telah memeriahkan karnival kali ini. Mendidik jiwa bersama. Terdapat pelbagai persembahan menarik yang telah dipersembahkan oleh bakat-bakat cilik daerah Mersing. Sekian sahaja liputan TV BSS di Puncak SK Seri Mersing.